Sumpah aku kagum gila weh, sebab harga dia tak mahal tapi bunyi dia sedap. Speaker ni geng, kalau nak tengokkan pada harga dia memang dah murah sangat. Harga murah kita letaklah dekat sini kan, tapi kualiti yang kau dapat up sikit pada harga dia tau. Asal, jom aku cerita Awal-awal ni boleh dengar, kalau akulah treble, mid dengan bass dia okey lah, untuk harga dia okey gila lah. Kita pergi kepada bahagian yang mencabar sikit. One opportunity. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on. Aku tak pasti mikrofon ni dapat tangkap bunyi dia macam mana, tapi untuk aku, macam aku cakap tadi, dia punya mid, dia punya treble dengan dia punya bass dalam keadaan yang agak okey sangat untuk kita dengar. Barang ni pun dia dengan built-in bateri tak besar sayang, 1200 mAh. Dia katakan benda ni dia boleh bertahan maksimum 6 jam, tapi dengan syarat kau pakai dia punya volume tu 50% je. Dia juga claim yang speaker ni adalah splash proof, lebih kurang dalam IPX4. Tapi untuk akulah kan, kalau akulah yang beli dengan benda yang harga murah macam ni, aku tak akan bagi risiko dia untuk terkena air sangat. Maksud splash proof ni macam kau pergi lepak dekat tepi swimming pool, kau letak mikrofon ni kau letak speaker dekat sebelah. Dia kalau terpecik gitu dia okey lah. Ya, benda macam tu memang tak jadi masalah, tapi kok lah rosak kan, sebab benda dia tak mahal sangat. Aku susah nak yakin benda murah ni boleh splash proof, waterproof ni. Tapi tu aku mungkin benda ni betul, aku tak pasti. Dari sudut design, okey lah, engkau memang tak akan dapat perasaan benda Allah ni premium. Again, harga dia berapa sangat. Bagi aku, dengan kualiti bunyi dia memadai sangat lah.